Di dalam pertemuan kita yang lepas, kita telah mula membicarakan tentang penakrifan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam penakrifan hadis itu kita telah membaca daripada takrif hadis yang disebut oleh ulama, iaitu takrifnya ma udhifa ila nabi min fi'li au takriri au lafzi wa udhifa ila sahabati wa tabi'in. Kita telah membaca daripada segi takrif hadis. Apa dia takrif hadis? Udhifa ila nabi, ma udhifa ila nabi min fi'li au takrir wa udhifa ila sahabati wa tabi'in. Okey. Apa dia hadis? Dengar. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita faham Nabi, perkataan Nabi itu sendiri. Bila sebut Nabi ni, maksudnya apa Nabi? Perkataan Nabi asalnya daripada kalimah Nabiyun. Kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil Nabiyun, satu orang Nabi. Kalau dua orang Nabi dipanggil Nabiyani, dua orang Nabi. Kalau ramai panggil apa? Kalau ramai, takkan Nabi Iko pula, Nabi Iko. Kalau ramai panggil apa? Nabi-Nabi Melayu. Arab air tersebut lah Nabiyun, satu orang Nabi. Kalau dua orang Nabi, Nabiyani, dua orang Nabi. Nabi ini. Kalau ramai panggil apa? Nabi ini. Nabi ini. Dalam Quran dia ada surah Al-Anbiya, betul tak?
Maksudnya Nabi-Nabi itu dipanggil Al-Anbiya. Nabi. Apa maksud Nabi? Nabi ni maksudnya dipanggil Nabi ni kerjanya inna arsalna. Nabi ni maksudnya apa? Sesungguhnya kami yang utuskan. Bil haqqi basyiran wa nazira. Kerja Nabi-Nabi ni apa dia? Bawa berita. Basyira sama ada berita tu dipanggil berita gembira ataupun berita itu dipanggil peringatan. Basyira wa nazira. Maka Nabi ni dipanggil orang yang bawa berita. Itu Nabi. Tapi berita dia bukan mari daripada manusia. Berita dia mari daripada langit. Bukan bermaksud Allah itu duduk di langit. Lama dia kata, ustaz kata Nabi ambil berita mari langit, Allah duduk langit. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka berita itu mari langit kerana Quran itu datang daripada mana? Langit. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke Rasulullah, yang kita bahas dalam nuzul Quran, biasa dengar selalu tiap-tiap tahun. Jadi sebab itu Nabi ni maksudnya orang yang membawa berita. Itu dipanggil Nabi. Sebab itu ada dipanggil istilah Nabi sahaja. Nabi. Dia bukan Rasul. Nabi, satu orang Nabi yang telah diberitakan kepadanya, tetapi dia nak bagi tahu kepada kelompok yang dia nak bagi tahu je. Orang yang dia nak bagi tahu je. Orang yang dia tak nak bagi tahu, dia tak bagi tahu. Ada tak macam tu? Ada tak Nabi macam tu? Ada. Ada tak? Ada. Contohnya Nabi Khidir. Dia Nabi, tapi ilmu dia hanya beri kepada orang yang dia mahu. Min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Orang yang dia tak nak bagi tahu, dia tak bagi tahu. Itu dia panggil Nabi. Begitu juga dipanggil Rasul. Dipanggil 313 Rasul. 313 orang Rasul yang kerjanya membantu tugas-tugas Rasul yang lain. Dia Rasul. Contoh Nabi Musa, Rasul. Dia dibantu oleh Nabi yang lain. Nabi Yusha bin Nun dibantu tugas Nabi-Nabi. Maksudnya Nabi-Nabi dulu, bila mana dia menjadi seorang Nabi, dia dibantu oleh Nabi dan Rasul yang lain. Maka Nabi dan Rasul itu, dialah Nabi, dia adalah Rasul. Jumlahnya 313 orang. Adapun yang wajib diketahui, berapa ramai? Berapa ramai makcik? Ajar Cik Acik, berapa ramai makcik? 25. Yang wajib diketahui 25. Yang disebut ulul azmi. Ulul azmi ni Nabi yang berat sedikit ujiannya berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Adakah Nabi lain tak diuji? Diuji. Tapi berat sedikit ujiannya itu digelar sebagai ulul azmi. Maka ulul azmi itu disebut 5 orang. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Sayyidina Rasulullah SAW. Dan penghulu bagi Nabi-Nabi dipanggil Sayyid Al-Mursalin. Tuan bagi sekalian alam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi penghulu bagi sekalian Nabi. Udhifa ila Nabi. Maka apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, ni hadis. Ni saya sebut ni ta'rif hadis. Ta'rif ni nak mari kenal hadis.
Nak kenal hadis ni kena kenal tarikh hadis ni. Betul tak? Macam orang nak mari, orang nak pergi Mekah, dia kena kenal Mekah dulu. Mekah tu apa dia? Kan? Ada orang dia tak tahu Mekah. Kita kata nak pergi Mesir, dia pun nak ikut. Naik pula tengok tiket flight Saudi Arabia. Oh, pergi Mekah ke? Pergi mana ni dia tanya? Pergi Mesir. Mesir tak ada kapal ke? Orang kata pergi Mesir, dia kata pergi Mekah. Jadi dia tak faham. Dia ingat asal Arab je Mekah. Faham tak? Jadi begitu juga bila sebut Nabi. Dia ingatkan Nabi ni, bila sebut Nabi, dia ingat sama belaka. Bukan semua Nabi-Nabi ni sama. Dan adakah Nabi-Nabi yang lain ada ditinggalkan Quran dan disebut Nabi lain? Ada kitab dia, hadis sebagai orang Rasulullah? Tak ada. Maka kemuliaan Rasulullah itu, maka ditinggalkan hadis. Maka hadis ini dipelihara. Maka disebut takrir ini sesuatu perkara yang Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Au lafzi, ataupun benda lah lafaz yang dilafazkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lafaz. Quran menggunakan kalimah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betul tak? Ceramah biasa guna time Maulidur Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tak akan bercakap, yantiq. Dan Nabi tak akan berkata, dan Nabi tak akan berbicara. Takkan. Maksudnya takkan bercakap, takkan berbicara, takkan bertutur. Illa wahyun yuha. Melainkan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Apa maksud? Maksudnya sekalipun keluar daripada mulut Rasulullah, perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah itu perkataan yang tidak keluar daripada perasaannya, emosinya, atau pengaruh orang kelilingnya. Macam kita keluar daripada mulut kita, mungkin emosi kita, mungkin pengaruh orang di tempat kita, atau keputusan yang kita buat itu keputusan mungkin orang yang dekat dengan kita. Rasulullah tidak. Maka perkara yang dilafazkan itu disebut perkara yang daripada wahyu. Yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka sebab itu Nabi disebut sebagai apa? Maksum. Apa maksud maksum? Maksum ni segala keputusan kehidupannya telah Allah putuskan. Maksudnya segala keputusan kehidupannya Allah putuskan. Kita Allah putuskan. Kita banyak pilihan, betul tak? Banyak pilihan. Rasulullah tak. Dalam keputusan keluarga kita yang putuskan. Rasulullah siapa putuskan? Allah. Melalui siapa? Malaikat. Betul tak? Itu dipanggil masuk. Maka ini dipanggil lafaz. Yang keluar daripada mulut Nabi itu lafaz. Dan lafaz itu dipanggil wahyu. Wa udhifa ila sahabah. Tadi kita sebut tentang Nabi. Dan hadis ni juga disandarkan kepada as-sahabah. Maka kalimah sahabat ni sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkah Al-Mukarramah, tak ada kalimah sahabat ni. Okey. Kita tengok
Perkataan ni sebenarnya keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana beliau mengajak Rasulullah berhijrah ke Yasrib, ataupun hari ini kita panggil Madinah. Dia jumpa Rasulullah, dia kata apa? As-suhbatu ya Rasulullah. As-suhbatu ya Rasulullah. As-suhbah. Apa maksud as-suhbah? Maksudnya aku hendak menanggung susah senang, menanggung risiko susah senang. Orang kahwin dengan kita, haji kahwin berapa tahun dah? 40 tahun dah. Lupa, biasalah. Orang perempuan paling dia tak suka sekali, tak ingat nombor. Betul tak? Dia berseri. Paling kita risau, terlupa mampu ke. Berapa tahun kahwin? 33. Lama ke kejap? Lama. Ha? Tak salah ni, bahaya. Bahaya. Haji tak belajar falsafah ni. Kali kata. Isteri tengok, siapa yang cakap tu? Suami. Salah. Berapa tahun dah? 34. Alah Nak tahu dia berapa tahun kahwin dia? Berapa tahun dah kahwin? Baru je kata. Berapa tahun kahwin? Baru dia rasa dalam 20 tahun. Baru 20 tahun. Tuan-tuan duduk dalam bulan Ramadan, rasa lama ke sekejap? Sebab apa? Sebab apa rasa sekejap? Dulu waktu kecil-kecil tu rasa lama ke sekejap? Lama. Sebab apa? Sebab tak suka puasa. Betul tak? Tapi dah berumur ni suka puasa. Lagi sebab umur lagi kurang risau. Sekejap aja dah baca kunut kat malam nambah. Betul tak? Rasa sekejap. Sebab apa rasa sekejap? Sebab happy. Betul tak? Rasa sekejap je. Sebab benda yang kita suka tu sekejap je. Rasa sekejap semua. Betul tak? Sudah malam ni kena. Masalah. Tapi kalau kata dia tak happy, berapa tahun kahwin? Lama lah kahwin. Berapa tahun kahwin? 4 tahun lah lama. Berapa berapa kat rumah? Dia tak happy. Jadi saya nak cerita, ada tak orang yang mula-mula kahwin tu dia kata, tak apalah bang, saya kahwin dengan abang, saya rela susah dan senang bersama abang, baru nak kahwin. Cuak lah, mula-mula kahwin tak ada tak idea apa. Betul tak? Tak kahwin lagi, tanya dia gaji berapa, pendapatan apa, graduate mana. Betul tak? Maksudnya setara sahabat ni dengan, kalau nak kira, sebab itu Rasulullah dia sebut dah, aku masuk syurga ni, kita kata aku ni masuk syurga kalau boleh dengan isteri aku, kalau boleh dengan family aku, betul? Tapi Rasulullah kata aku masuk syurga dibelah tangan kanan aku. Semua dah, semua family dia tahu. Dibelah tangan kanan aku ni, aku peluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Belah kiri aku ni, aku peluk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Maka Sayyidina Abu Bakar tak hijrah lagi. Dia jumpa Rasulullah. As-suhbatu ya Rasulullah. Aku nak menanggung susah dan senang. Susah pun sama kau, senang sama kau. Jangan risau. As-suhbatu ya Rasulullah. Kita buang huruf alif, kita buang huruf ta, tinggal berapa huruf? Sahabat 3. Sahabi. Dia sahabat. Rasulullah diajak dan hijrah dalam bulan Muharram. Dan adakah hijrah bulan Muharram? Tidak. Hijrah bulan apa?
Rabiul Awal. Maka Allah rakamkan dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah, idh yaqulu lisahibi, buang huruf lam, buang huruf ha, tinggal apa huruf? Sahabat. Tiga. Juga sahabat. Tercetus kalimah sahabat dalam Quran itu di Jabal Thur. Di mana Jabal Thur? Di Makkah Al-Mukarramah, qabla al-hijrah. Apa dia? Qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Okey. Orang-orang yang berhijrah dengan Rasulullah daripada Mekah ke Yasrib, waktu tu tak panggil Madinah lagi, Yasrib. Panggil apa dia? Mekah ke Yasrib dipanggil Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Yang sambut Nabi di Mekah, yang sambut Nabi di Yasrib apa dia? Ansar. Dua gabungan ni dipanggil apa? Cuba buka, rajin tak sikit buka Quran. Surah Taubah ayat 100. Cuba buka sikit. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Maka dua gabungan daripada Mekah ke Yasrib orang panggil muhajirin. Orang yang menanti kedatangan Nabi dipanggil Ansar. Dua gabungan Muhajirin dengan Ansar gabung jadi apa? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwal. Siapa as-sabiqunal awwal itu? Minal muhajirin wal ansar. Kita ngajar detail tak masuk hati lagi ni. Berapa kali pertemuan tak masuk hati lagi. Saya cakap dah, saya akan cuba ajar hadis standard macam mana kita mengaji di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar saya mengajar yang hari-hari ngaji. Habis kelas universiti pergi Masjid Azhar, habis kelas universiti mengaji Masjid Azhar, habis kelas universiti mengaji Masjid Azhar. Jadi nak sebut wasabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Lepas tu ayat tu kata apa? Walladzina tabauhum biihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Itu paling mahal sekali. Yang tu paling mahal sekali sahabat ni. Apa dia? Paling mahal sekali apa dia? Radhiyallahu an. Dia sebut radhiyallahu an, radhiyallahu an, radhiyallahu. Kita baca hadis radhiyallahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Perkataan-perkataan itu tercetus setelah mana hijrahnya Nabi ke Yasrib. Ada pakcik tu, saya ngajar Majlis Kampung Melayu Ampak. Kata baru tahu dia kata. Pas sebelum ni tak nampak lagi, dah dengar. Radhiyallahu anhu maksudnya Allah redha dengannya dan mereka juga redha dengan Tuhan. Kita boleh dapat radhiyallahu anhu. Boleh tak? Nak gelar saya pun nak radhiyallahu anhu juga supaya saya ustaz ni. Boleh? Tak boleh. Kita boleh dapat radhiyallahu anhu, syarat dia mati dulu kita. Mati dulu pergi mahsyar, masuk syurga baru dapat wa amilus solihati anna lahum jannat. Jika amal kamu itu dikira amal soleh, maka dibalas kamu dengan balasan syurga. Tapi sahabat dia tak mati lagi, dia tak berpuasa lagi, tak buat kerja amal lagi, tapi Allah Ta'ala telah beri dia dengan gelaran radhiyallahu anhu. Siapa lagi sahabat? Apa lagi sebut dalam ayat tu? Bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Patut disebut apa? A'adda lahum jannatin tajri tahtaha. Tersalah dia baca. Betul tak? Apa Tuhan kata? Dan aku berjanji dengan mereka itu syurga. Allah guna dalam Quran ni, kalau kita baca 30 juzuk, banyak ayat Quran jannatin tajri. Yang ni jannatin tajri dalam Quran banyak guna tahtihan.
Yang ni guna tahan. Itu kena peka tu. Ada satu tempat dia suruh saya mengajar tafsir. Kita mengajar tafsir satu bingung kau dia. Ada sebelum ni orang mengajar tafsir baca terjemah, tu bukan tafsir, tu terjemah. Yang tuan-tuan baca tengok dalam Google tu, yang bawah tu terjemah, bukan tafsir. Ya. Pada saya tak setuju baca terjemah. Kerana baca terjemah takut salah faham. Saya ambil satu contoh. Cuba buka dalam Google ayat 6 surah Baqarah. Ambil satu contoh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang kafir, kafar, sawa'un, sama saja. A'anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, atau kamu tak beri peringatan, la yu'minu, dia orang takkan beriman. Kalau kita faham ayat tu ikut kepala kita orang-orang, kita kata tak payah buat kerja dakwah, nantang kafir ni, beri peringatan ke tak beri peringatan ke, dia orang takkan beriman juga. Kita pukul semua sama gitu. Sedangkan ayat tu ditujukan kepada golongan yang dalam hatinya nak buat jahat ke Rasulullah, iaitu kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Tu saya kata tadi, baca terjemah salah faham daripada tak baca tengok, tak faham-faham, baik tak faham tu. Saya mengajar satu masjid. Saya mengajar, ada whiteboard, ada audio. Saya tak nak bagi orang cakap, budak pun saya tak nak bagi. Ada budak saya tak duduk serabut, ada budak mata yang kuliah. Budak makruh mari. Budak ni kalau dia tak boleh mikir, mari masjid pun ganggu, betul tak? Dia nak mari dengan orang ngajar, budak pula lari. Dia nak mari ngajar betul-betul. Duk kecek situ. Mana boleh kecek, boleh cakap, betul tak? Mengajar betul-betul. Orang bagi kita 150 pun bagi puas hati tu, boleh bagi ngajar boleh. Ni mari bagi 150, 200, ni ngajar nipu. Tahu ngajar nipu? Ada, mari mengajar dia pun tak faham apa dia ajar. Lantak pergi. Betul. Dia main ngajar, ustaz ajar apa dia? Saya pun tak faham apa dia ajar. Sudah. Kena pula ngajar tauhid. Lagi pening. Mana dia nasihat, mana dia salbiyah, mana dia ma'ani, mana dia ma'nawiyah, mana dia wajibat, mana dia istihalat, mana dia jaizat, mana dia aqaidul iman, mana dia 50 sifat. Saya dengar. Benda tak mengapa. Faham dia pergi mengajar, faham agama, nak jadi orang alim, dia kena ngapa? Benda dalam kepala. Dia tak ngapa, dia ngajar. Dia buka, dia pun bingung tak? Sudah, mana satu ni tak jumpa. Kena pula huruf jatuh pula, lagi pening. Orang baca bunyi, dia baca bom tu. Yang benar. Orang baca apa orang kata kadai, dia jadi keladi. Itu jadi. Maka tak bagi orang soal. Maka siapa yang soal lemahlah imannya. Orang tak ada soal. Jadi nak sebut apa yang kita nak bagi tahu, sahabat ni bukan semudah tu. Sebut sahabat, bukan semudah tu sahabat. Maka sahabat ni dia ada tingkatan dia. Dia ada tingkatan dia. Maka tingkatan sahabat yang pertama dipanggil, 4 orang sahabat ni siapa dia? Bakar. Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Yang kedua, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Adakah yang lain tak masuk syurga? Masuk. Tapi ni lebih khusus. Nak tahu 10 orang? Tengok dalam Google lah. Saya sebut ni tak habis malam ni kan. Pusnidah. Ketiga, Ahlul Badar. Keempat, Ahlul Uhud. Kelima, Hudaybiyah dulu. Keenam, baru As-Sabiqunal
awal. Ada berapa tingkatan tu? 6. 4 orang sahabat, 10 orang jadi masuk syurga. Ahlu Badar, Ahlu Uhud, Ahlu Hudaybiyah, As-Sabiqunal Awal. Lepas tu baru sahabat ramai-ramai. Jumlah sahabat 123,400 orang. 123,400 orang. Asal berapa sahabat ni? Asal 124,000. 600 orang ditarik title sahabat. 600 orang ditarik title sahabat. Sebab ada jadi munafik, ada rosak, ada murtad. Kemudian dipanggil tabi'in. Lepas sahabat, maksudnya Rasulullah wafat, dia lahir. Contohnya Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Daripada 4 mazhab, kita setiap hari Jumaat khutbah kata kami di Selangor bermazhab, beramal dengan mazhab Syafi'i, menerima 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Betul tak? Dengan khutbah ketidur. 3 mazhab lain kami terima. Sungguh kita ni mazhab Syafi'i, kita kena sedar mazhab yang paling tinggi sanadnya adalah mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, kita kena tahu mazhab yang paling tinggi daripada 4 mazhab ni, paling tinggi sanadnya Hanafi. Kenapa? Tabi'in maksud dia apa? Tabi'in maksud dia iaitu dia lahir, sahabat Nabi dah wafat. Daripada 4 mazhab ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, imam yang pernah jumpa dengan sahabat ni Imam Abu Hanifah. Imam apa dia? Dan bertemu dengan 6 orang sahabat, dan mengaji dengan 6 orang sahabat. Dan daripada dia mengaji 6 orang sahabat tu, dia dan menghafaz 2 juta hadis. 2 juta hadis. Itu kita kata. Maka disebut, dipanggil tabi'in itu orang yang lahir sahabat Rasulullah wafat, tinggal sahabat. Jadi orang yang sempat bertemu dengan sahabat daripada 4 mazhab, iaitu mazhab Abu Hanifah, ataupun kita sebut dengan mazhab Hanafi. Sebab tu daripada segi sanad mazhab yang paling tinggi sekali adalah mazhab Hanafi. Jangan kata, oh macam tu saya nak tukar mazhab. Tak boleh lah. Kita tetap mazhab Syafi'i, cuma daripada segi ilmunya. Okey, faham tak ni? Padan dah hari ni, cukup dah, boleh buat makan nasi dah. Okey, bulan depan kita boleh masuk kitab. Saya mengajar itu belum apa ingat. Lepas balik haji kan, haji ni haji sebelum tu kan. Bulan apa tak ingat? Bulan 8. Jadi para jamaah semua, insya-Allah kita telah belajar pengenalan Imam Bukhari. Kita telah belajar pengenalan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung, kita akan masuk dalam kitab. Dan buku itu saya minta jemaah belilah, ya, nanti saya akan sharekan ini di Pustaka Jakim paling yang ada tu Pustaka Jakim ada jual buku. Dan para jamaah semua, insya-Allah, ya, kita mengaji hadis ni, kita dikira orang yang menyambung nafas-nafas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mengaji hadis, belajar hadis, menghafaz hadis, suka kepada orang belajar hadis, semua itu dikira menyambung tugas bagi bernafas bagi. Itulah. Kalau orang tanya mengaji hadis, mengaji hadis pula kita ambil Bukhari. Jadi itu saja, saya mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.